Geng, Toyota, Alphard, Backfire, apa lagi yang seangkatan dengan ni. Perasan tak kalau korang bawa kereta-kereta macam ni kan, bila lalu jalan tak rata atau sengit sikit, dia akan bunyi ketak, ketak dekat belakang biasanya. Tahu tak, ada cara untuk kita kurangkan ataupun ada setengah tu boleh hilang terus bunyi tu. Dengan apa? Dengan ni. Okay, dia panggil sliding door hanger spacer, yang mana kita akan tambah barang ni dekat bahagian sliding, pintu sliding ni. Okay, kebiasaannya, okay, untuk Alphard, Backfire, terutama model-model yang baru macam ni kan. Okay, kenapa dia boleh bunyi? Sebab body dia besar. Pintu pun besar bang, gedabak. Okay, bila body besar ni, dia punya chassis ni, korang jangan ingat dia mati pegun, tak. Chassis ni dia berlendut. So that's why kalau korang lalu jalan yang macam ada berbukit sikit, okay, terutama bila kau sengit lah, kereta sengit kan, kita akan ada bunyi ketak, macam tulang patah. Tapi bendanya berpunca daripada ni, sliding door ni. So salah satu cara untuk kita elakkan atau nak kurangkan bunyi tu, kadang-kadang ada setengah terus hilang dengan benda ni sahaja. Berapa kos dia ni? Tak mahal bang, berapa ratusnya, pasang kiri kanan kan. Okay? So bagi korang yang hadapi pengguna-pengguna Backfire, Alphard, Estima, terutama model-model AJH30 dengan AJH20, biasa kita buat model ni. Okay, stok barang tak banyak. Korang hadapi masalah ni, nak settle, jemput datang sini. InsyaAllah aku cuba settlekan, tim aku cuba settlekan untuk korang. At least kita minimizekan bunyi tu kan. Taklah kasar sangat bunyi dia kan. Okay, so bawa pun steady. Kereta dah mahal bang, tapi ada bunyi tulang patah pula, tak shock. Okay, jumpa aku dan tim aku dekat Taman Center Utama di Mutiara Turut, berdekatan dengan Taman Teknologi, berhampiran dengan Tus Kudai. InsyaAllah cuba settlekan masalah bunyi tulang patah ni. Okay, jumpa aku dan tim aku, insyaAllah. Baik.